Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube saya. So, korang busy ke sekarang ni? Tengah busy buat persiapan raya ke? By the way, okay, kat sini hujan lebat gila daripada semalam petang sampailah malam ni tak berhenti. Dekat Johor lah, tak tahu kat tempat lain kan, kat Johor lah Pak Mas sini. So macam ada tempat yang dah banjir katanya. Jadi tak tahulah. So sekarang ni macam dah berhenti, tapi macam masih ada renyah-renyah juga. So sebab itulah saya ni pakai baju tebal, sejuk. Okay, untuk hari ni kita nak sambung lagi, nak tambah lagi biskut raya untuk kat rumah, koleksi biskut raya di rumah sendiri. Jadi untuk hari ni kita nak buat biskut raya Afghan. Betul ke Afghan? Kan? Afghan cookies. Biskut raya ni saya suka sangat. Masa saya kecil dulu saya selalu tolong mak saya buat tau. So masa mak saya buat tu mentah-mentah tu saya makan. Sambil saya makan, saya buat. Saya buat, saya makan. Dia macam tu. So tanpa melengahkan masa, jom. Welcome back to Nim Dapur lagi. Okay, hari ni saya nak buat biskut lagi untuk raya. Saya buat biskut Afghan cookies. Okay, kita mula tanpa melengahkan masa. Kita masukkan butter. Okay, saya guna pure butter. Kalau you all nak guna butter, apa nama tu, margarine ke, boleh Ni gula icing. Kita kena jauh angin. Gula icing. Biskut ni pun eggless, tak ada ni apa nama tu, tak ada telur. Yang ini kita pukul lama sikit. Macam biasa kita lupa buka switch. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan tepung. Saya guna tepung naik sendiri dan campur koko. Semua timbangan nanti tengok dekat description Okay. Vanilla dah habis pula. Vanilla kita dah habis kawan-kawan. Ada beli mana? Letak. So kita kacau lagi. Okey, sudah. Ni dia punya dough dia memang lembik macam ni. Lembik. Lepas tu kita masukkan cornflake. Masukkan cornflake.
campurkan cornflakes tadi dengan adunan tadi, jadilah begini. Okey, tadi adunan dah siap. Dia punya dough dia macam inilah. Kan? Kalau you all rasa macam tepung dia terlebih lagi, lembik lagi, terlebih banyak macam tepung daripada cornflake, boleh tambah cornflake lagi. Tambah sedikit-sedikit lah. Okay, ni saya nak anukan. Saya guna tangan je tau. Saya dah cuci tangan. Nanti nak letak apa tu. Sebelum ni saya guna paper cup. Kalau you all nak guna paper cup pun boleh. Ini saya saja tak nak guna. Saya nak buat macam ini je. Sebab nak makan sendiri kan. Makan sendiri. Sebelum ni kita memang guna paper cup. Okey lah. Kalau dough you all ada masih lembik-lembik macam ni kan, ada tepung ni, ada tepung banyak lagi, boleh kalau nak tambah cornflake lagi, tambah lagi sedikit cornflake. Macam itulah buat je. You all boleh guna paper cup kan. Ni saya dah tambahkan cornflake lagi, saya picit-picit gitu, macam ni. Tadi kan tepung dia macam ada banyak lagi baki-baki tepung dia, jadi lembik tu. Jadi kita masukkan lagi cornflake. Jadi dia padat lagi macam ni lah. Okay, macam itulah buat dia. Sementara kita tunggu nak bakar makan, so kita makan limau dulu. Saya sangat mengantuk ya kawan-kawan, sebab kepenatan. Bulan ni Melukis. banyak kerja saya, agak sibuk. Jadi bulan puasa tahun ni memang cepat mengantuk. Okay, kita nak make upkan dia. Macam tu rupanya.
sejuk sekejap. Tujuan kita simpan masih sejuk ni, kita nak bekukan coklat. Semua biskut saya kalau ada coklat, saya akan simpan masih sejuk sekejap. Senang untuk packing. Okay, mencepatkan kerja. Okay, kita nak packing macam ni. Lupa yang dah siap. Okay. Bismillah. Kita pakai sudu pun boleh kalau tak ada piping bag. Lagi Second batch. Okay. Ringat ni. Belum. Sekejap lagi. Okay, dah siap. Biskut kita dah siap, Afghan cookies. Okay, yang satu ni nanti saya nak bagi orang. Yang tiga ni untuk stok raya. Jadi korang bolehlah cuba. Seriously sedap biskut ni. And budak-budak suka gila sebab dia coklat kot. Ni macam cornflakes kan, so, Crispy. Crispy kan. Betul. Jadi jangan lupa cuba. Lepas tu jangan lupa doakan saudara-saudara kita di bumi Palestin dan juga doa untuk mangsa-mangsa banjir. Okeylah, sampai sini saja video kita hari ini. Jumpa lagi. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye. Audio Jungle.